Hi, Assalamualaikum and a very good day to all Kopi and Culture fans out there. Okay, so sekarang, as you can see, I'm in my Raya outfit. Pusing sikit. Okay, sekarang kita di mana? Kita berada di Rumah Kebajikan Ahsana di Puchong dan seperti anda lihat, gitu. Kita ada Ceria Raya, Ceria Drive bersama anak-anak istimewa di Rumah Kebajikan Ahsana ni lah. And semuanya memang all girls, anak-anak istimewa kita ni. Dan today is World Autism Day, and in conjunction for that day and also dalam semangat raya kita ni, kita nak pergi menyantuni mereka di Rumah Kebajikan Ahsana. Jom kita tengok. Wow. Okay. Hai. Kami bersiaran daripada Pusat Kebajikan Ahsana Kuala Lumpur, di mana kita sedang melaksanakan satu tanggungjawab korporat daripada DRB Highcom. Yes. Apa yang kita lakukan hari ini? So hari ni kita nama program kita adalah Tautan Kasih Ceria Syawal. Syawatan Kasih Ramadan dan Syawal, di mana programnya adalah Ceria Raya Ceria Drive. Kenapa Ceria Raya Ceria Drive? Sebab hari ni kita akan bawa sahabat-sahabat istimewa kita naik kereta-kereta keluaran DRB Highcom. Jadi kami bawa juga sahabat DRB Highcom di mana volunteers untuk bersama-sama menyantuni anak-anak jagaan Pusat Kebajikan Ahsana Kuala Lumpur. Yes. Di mana seramai 15 anak-anak istimewa yang berada di sini. Ada lagi yang tidak dapat dibawa ke sini. Mereka ada 2 branch sebenarnya. Lagi satu located in Petaling Jaya, di mana ada masalah transportation. Ada anak-anak di sana yang mengidap cerebral palsy, sukar untuk bergerak, pergerakan terbatas dan sebagainya. Jadi ada 15 anak jagaan di Pusat Kebajikan Ahsana pada hari ini, dan kita membawa 10 orang sahabat untuk menyantuni mereka. Kalau boleh lihat di belakang kami ada jamuan raya, kita tunjuk sikit jamuan raya, mesti sedap kan? Kita ada nasi minyak, rendang, ayam masak merah. Kalau tengok sikit sampai hujung sebelah sana, kita boleh nampak ada nasi impit lah, sate, bihun, lemang dan sebagainya. Jadi selain daripada makan-makan, lepas ni kita nak buat apa? Kita akan selain daripada sebelum kita makan-makan, Kisha, kita ada beri juga sedikit hadiah. And saya fikir hadiah ni semua dapat benda yang sama, tetapi tidak. Apa yang istimewanya pada hari ini, hadiah ini adalah hadiah wishlist mereka. Betul. Jadi kami telah pun melawat mereka daripada Ramadan lagi, dan kita request kepada anak-anak, kalau boleh nak hadiah tu nak apa? So ada yang minta bantal, minta kasut, saya buku. bantal. Wow. Yeah. Wah, menarik betul lah. Okay, Kisha, saya nak tanyalah. Disebabkan program ni adalah your program also, right? Apa yang mencetuskan idea untuk buat program dengan Sabar di situ. Ahsana Di situ ada kesabaran sikit. Okay. Idea yang mencetuskan idea. Kalau kita lihat, setiap tahun kita ada Ceria Raya, shopping raya, apa nama untuk DRB Highcom, tanggungjawab korporatnya, di mana bila kita buat Ceria Raya, shopping raya tu, kita bawa anak-anak asnaf, kurang kemampuan, fakir miskin dan sebagainya untuk shopping raya di shopping mall. Yes. Tapi tahun lepas. Setiap tahun sebenarnya kita, hampir setiap tahun kita buat macam tu. Okay. Tapi yang mencetuskan idea ni, bila saya join shopping raya tahun lepas, saya tengok banyak corporate companies yang juga membantu mereka ini.
Jadi saya cakap, siapa yang sukar untuk bergerak? Kita, salah satu daripada sektor kita di DRB ICOP ialah mobility. Jadi kita membantu rakyat Malaysia untuk bergerak. Kita bawa kita ada kereta jenama sendiri, kereta jenama kita punya national car kan, dah ada juga. Jadi dari situ tercetusnya idea saya di mana kami di kumpulan tanggungjawab korporat, kami berfikir, okey, dengan siapa yang suka untuk bergerak, kita nak sambut hari raya bersama-sama. Kita nak beri sumbangan bersama. Dari situ tercetusnya idea, mari kita bantu orang yang istimewa, golongan yang lebih memerlukan istimewa. Jadi kita boleh lihat anak-anak di sini, dia ada yang cerebral palsy, suka untuk bergerak dan sebagainya. Jadi kita bawakan bantuan ke sini. Kita beri mereka duit raya, kita beri mereka hadiah. Hadiah yang paling best tu macam kita cakap tadi lah, hadiah yang mereka nak. Jadi diorang tak boleh nak pergi shopping masa kita bawa anak-anak asnaf sebelum ni. Jadi diorang ada keteringinan tu, kadang-kadang tengok kat TV dan sebagainya kan. Jadi diorang tulis, diorang pen down diorang punya wish list. Jadi bila kita dapat dia punya wish list tu, kita shoppingkan untuk mereka. Jadi kehebatan kita ialah shopping kan. Betul. Jadi kita shoppingkan untuk mereka dan kita bawa as a gift for today. So, selain daripada itu Katul, kita juga bagi diorang duit raya semasa Ramadan dulu. Jadi kalau boleh lihat pakaian-pakaian yang mereka pakai hari ni ditaja daripada DRB ICOP, menggunakan duit raya kita berikan kepada mereka. Oh, okey. Tak silap saya juga, hari raya pertama mereka juga. Betul. Hari raya pertama makanan. makanan mereka tu digunakan daripada duit yang kita sumbangkan kepada pusat kebajikan ini. Jadi kita dah bagi duit raya dan duit sumbangan tu lebih awal untuk mereka gunakan beli-beli keperluan untuk menyambut hari raya. That is very very great lah, Yes. Nisha. Okay. Jadi untuk bawa diorang berjalan tu ceria raya, ceria drive kan. Kita bawakan 5 jenama kenderaan kereta kita. Kita ada daripada Proton, kita ada X50 yang baru tu, Saga yang baru tu. Kita ada S70 dan kita juga ada kereta elektrik kita, Proton EMAS 5, EMAS 5. Dan selain daripada tu kita juga bawa satu lagi jenama di mana ialah Mitsubishi Triton. Jadi daripada sini 5 buah kereta ini kita akan buat joyride. Joy Car Ride di mana anak-anak yang boleh keluar seketika, kita bawa pusing-pusing kawasan sini je, bagi dia look and feel macam konon-konon jalan-jalan balik kampung lah macam tu. Yes. Okay, sebab saya juga ada tanya, ada seorang akak ni, akak pernah naik kereta EV tak, electric car? Dia tak pernah. Jadi saya kata, okay, lepas ni kita cuba naik EMAS. Betul di situ. Jadi itulah sebanyak sedikit sebanyak berkenaan majlis kita pada hari ini. Okay, sebentar lagi kita akan pergi menyantuni anak-anak istimewa dan kita akan pergi ikut sekali naik kereta tu. Okay? Jom. Okay, hai, bersama dengan saya sekarang ni adalah 2 akak yang cantik. Cantik jelita dekat saya. Okay kak, boleh saya tahu nama akak? Panggil Anga je. Panggil Anga? Oh, Anga, memang semua orang panggil? Ya, okay. kat sini. Semua orang panggil Anga kat sini. Okay. Akak? Okay, nama saya Saliza. Liza. Panggil Liza saja. Semua panggil di sini Liza. Oh, semua panggil Liza je lah. Kak Liza? Kak Liza. Okay, Kak Liza. Ini Anga. Anga. Okay, Anga dengan Kak Liza. Boleh tak saya nak tahu makanan favourite Hari Raya Aidilfitri akak? Okay, Kak Anga dulu. Kalau Anga, rendang ayam. Rendang ayam. Rendang ayam macam mana tu? Rendang ayam Negeri Sembilan ke? Rendang ayam dengan pulut kuning. Sedap kan? Sedap. Dia macam rendang ayam yang ada daun-daun sekali tu. Daun-daun kunyit. Daun-daun kunyit. Ya. Angah pandai masak rendang ayam macam tu? Boleh lah sikit-sikit. Okay, nice. Okay, Kak Liza pula. Saya pada hari raya tu saya suka makan ketupat dengan nasi merah. Nasi merah. Tomato. Nasi tomato. Merah tanpa tomato, tak apa. Sedapnya. Kalau ketupat tu Kak Liza pernah buat sendiri tak? Boleh buat sendiri? Oh, pandailah anyam ketupat. Boleh. Oh, boleh ajar saya? Boleh lah. Kalau juga boleh dulu buat dengan mak dulu. Kalau dia mak tak ada dah. So, tapi nak anyam ketupat tu masih ada dengan kita lah ilmu tu. Okay. Alright. Terima kasih. Okay.
tadi Angah dengan Kak Liza ada dapat hadiah. Boleh tak saya nak tahu hadiah apa yang Angah dengan Kak Liza dapat? Oh, wow, tunjuk. Oh, gitu. Jam. Kenapa pilih minta jam tu? Sebab tak ada jam. Kenapa jam warna putih spesifik? Tak tahu. Oh. Tiba-tiba dapat warna putih. Tak kisahlah, alhamdulillah lah. Okay. Tapi suka lah, cantik tak jam Cantik, tu? simple. Simple je. Dia kena dengan semua colour baju kan? Yup. Mm-mm. Tapi Angah tak tahu boleh kenain ke tak? Okey, kejap tengok. Rasa? Macam Boleh kan? Tak tahu. Angah takut tak boleh kenain. kalau boleh kita cabut lah kalau nak apa Kan, kan. kan. Tapi kalau kena sikit-sikit maybe boleh Boleh lagi. kan, Okay, alright. Okay, Kak Liza pula dapat hadiah apa tadi? Tadi apa hadiah tu dapat apa tudung satu, baju t-shirt apa dua. Baju t-shirt warna apa? Warna apa ni? Hijau dengan merah kot. Okay. Suka tak hadiah tu? Tak apa boleh. Okay, thank you. Okay, last question, final question. Apa aktiviti yang favourite Angah dengan Kak Liza suka buat di Ahsana? Aktiviti mengaji. Mengaji. Alhamdulillah. Okay. Alright, thank you. Okay, Kak Liza? Saya di sini, saya suka buat di sini apa tu? Apa ni? Menyediakan apa tu lipat kain dengan memasak di sini. Oi, Kak Liza pandai masak? Boleh lah sikit-sikit lah. Boleh sikit-sikit lah yang suka-suka di sini lah. Suka tolong-tolong di sini. Tolong-tolong. Tolong-tolong di sini lah. Okay, alright. Okay, nice. Okay, terbaik. Jadi, saya harap Kak Liza dengan Angah dipermudahkan segala urusannya. Okay, terima kasih sebab luangkan masa untuk interview. Okay, boleh tak cakap bye Kopi dan Culture? Kopi dan culture. Kopi dan Culture. Okay, Bye. Kopi dan culture. Okay. Bye.